Bagi jumlah rampasan dadah bagi kes pengedaran dan memiliki ini telah menghasilkan rampasan pelbagai jenis dadah berjumlah RM46.326,715 iaitu dadah jenis sabu, ekstasi, heroin dan ganja merupakan rampasan yang tertinggi untuk negeri Perak pada tahun 2026. Bagi bahagian perundangan, sebanyak 4,529 kertas siasatan telah dibuka di bawah Akta Dadah Berbahaya dan Akta Racun. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 4,327 kertas siasatan telah dituduh iaitu pencapaian sebanyak 96%. Bagi sitaan harta pengedar-pengedar dadah, tindakan di bawah Akta Penjujuran Harta 1988 terhadap kesemua pengedar-pengedar dadah yang ditangkap telah menghasilkan rampasan pelbagai jenis harta benda termasuk rumah, tanah, barang kemas, kenderaan dan akaun dalam bank bernilai melebihi RM4 juta. Bagi tangkapan pengedaran dadah, seramai 1,934 orang ditangkap atas pelbagai kesalahan mengedar dadah iaitu peningkatan sebanyak 8% atau 139 orang berbanding seramai 1,795 orang bagi tempoh yang sama pada tahun 2025. Daripada jumlah tersebut, seramai 299 orang yang ditangkap di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau pemanjaraan seumur hidup. Manakala seramai 68 orang pula telah ditangkap di bawah langkah-langkah pencegahan khas 1985. Kebanyakan mereka ini merupakan dalang ataupun perancang serta financial dalam syarikat yang telah ditumpaskan pada tahun 2026.